Assalamualaikum, hai kawan-kawan. Jumpa lagi dengan Cik Shima. Lama kita tak bertemu ya. Okeylah. Rindu juga sebenarnya nak jumpa kawan-kawan lama ni. Tapi tak apalah. Dengan hari ni Cik Shima nak masak sayur campur. Sayur campur cendawan. Adalah ni barang-barang ni sikit. Cendawan butang, cendawan payung, capsicum, brokoli, bunga kobis. Kita masak sayur campur dulu yang senang, ringkas tapi sedap. Mula-mula kita panaskan dulu air ni, letak minyak sikit. Kita nak celur dulu sayur yang keras. Kita masukkan bunga kobis. Sekali jalan dengan brokoli. Takkan sayurnya pun sikit-sikit, jadi sekali jalan je kita rebus gini. Nak rebus satu-satu kan lambat kan. Jadi kita sekali jalan masukkan brokoli, kita masukkanlah semua bahan-bahan dia lah. Tadi ada cendawan yang keras tu, cendawan apa ya, cendawan butang tu, cendawan apa orang panggil sitik begitulah lebih kurangnya. Terung semua kita celur semua kita sebelum kita tumis dengan perejah dia. Macam ni kawan-kawan. Kita celurlah dan kita angkat yang mana yang dah lembut dulu kita angkat. Macam cendawan yang batang ni dia memang jenis kenyal tapi dia lembut. Dia jenis kenyal licin gitu makan tapi dia lembut. Jadi kita angkat dulu brokoli dengan bunga kobisnya. Sebenarnya cik kalau masak sayur ni cukuplah, tak payah lauk lain pun dah cukup. Dia dah rasa ada pedas sikit, masam manis dia. Kadang makan macam tu je, rata sayur je pun dah okey. Kenyang. Dia walaupun dia sikit-sikit tapi jadi banyak nanti. Ni pun nak sekali makan berduanya. Kita bolehlah berbagaikan, campur dengan tahu boleh, campur dengan tempe boleh, campur dengan daging boleh. Apa bahan yang mana ada lah kan. Bahan semua pun kita dah yang terebus tadi, kita dah angkat ke tepikan. Kita panaskan minyak, kita tumiskan bawang irisan. Tumislah sampai dia kuning, kekuningan gitu, perang supaya dia rasa manis. Jangan lupa juga kita letakkan bawang putih. Ni bawang putih cincang. Bawang putih cincang kita tumislah sampai dia wangi. Cukup tumisannya dah layu. Bawang tu kita masukkan udang, adalah dalam 7-8 udang untuk sebagai perencah dia. Sayur kita nanti rasa sedap sikit lah, manis-manis. Campur cili, campurlah cili hijau, cili merah yang mana ada kita tumis terus. Tapi kalau tak ada udang pun kita letak ikan bilis pun boleh. Ataupun tak nak letak ikan bilis pun kita letak sos tiram je pun dah cukup. Okey, tumisan cili merah,
cili merah, cili hijau, semua dah agak dia layu. Bolehlah kita masukkan sos tiram. Kita tambahkan nanti dengan sedikit air. Kita letaklah kicap manis, sedikit kicap masin. Kita tambah perasa. Nanti kita tambahkan air sedikit, air jagung. Tepung jagung, air tepung jagung untuk memekatkan kuah dia. Siap tu. Okey, nampaknya dah siap sayur kita ni, dah masak pun. Bolehlah kita angkat dan kita hidang. Terus makan. Makan panas-panas sedap. Tapi hari ni Acik nak makan dengan nasi empit. Marilah kita makan. Okey, terima kasih kawan-kawan sudi menonton video Acik. Dah ready? Ready nak makan? Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Kerana kita on diet, kita makan nasi empit je seorang sebiji. Kadang-kadang